Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kepulauan 8 ingin membentangkan pengurusan grafik bagi kursus GGGB 5433 Kemahiran Interpersonal dan Kemahiran Berfikir. Sebelum memulakan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan Hani Kepulauan 8 yang terdiri pada 6 orang iaitu Muhammad Aiman bin Muhammad Yusak P149356, Muhammad Ikram Haika bin Ismail P147957, Muhammad Noh Haika Alif bin Muhammad Nasri P150440, Hilmi bin Ramli P149983, Nur Saidatul Akmal binti Muhammad Yunus P149880 dan saya Siti Aisyah binti Muhammad Ludin P149887. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk pengenalan, pengurusan grafik dalam pendidikan merujuk kepada penggunaannya elemen visual seperti peta minda, infografik, carta dan gambar rajah bagi memudahkan pemahaman pelajar. Ia membantu menyusun idea yang kompleks serta meningkatkan minat dan penglibatan dalam pembelajaran. Menurut Bunga Ayu Maulidah pada tahun 2024, penggunaan alat bantu visual perlu disokong dengan latihan berterusan agar lebih berkesan. Grafik ini boleh digunakan dalam bilik rajah fizikal, pembelajaran dalam talian maupun secara hybrid. Dalam aplikasi digital seperti PowerPoint dan Canva, guru serta pelajar dapat menghasilkan bahan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Secara keseluruhan, pengurusan grafik memperkayakan pengalaman pembelajaran dan meningkatkan keberkesanan pengajaran. Tujuan pengurusan grafik dalam pendidikan. Grafik bukan sekadar memperindah bahan pembelajaran, tetapi berfungsi untuk memudahkan pemahaman konsep yang kompleks, terutamanya dalam subjek seperti sains dan matematik. Melalui grafik seperti peta minda, carta dan infografik dapat memahami hubungan antara idea dengan lebih jelas dan cepat. Selain itu, grafik yang menarik dan interaktif juga meningkatkan penglibatan pelajar serta mengasah kreativiti dan pemikiran kritikal mereka, terutamanya apabila mereka menghasilkan grafik sendiri. Grafik turut membantu mempersembahkan maklumat yang banyak dengan cara lebih tersusun dan mudah dipahami. Seterusnya, mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan daya ingatan jangka panjang. Dengan penggunaan teknologi moden seperti Canva dan PowerPoint, guru dan pelajar boleh menghasilkan bahan yang lebih menarik sambil membina. Kemahiran digital yang penting. Kesimpulannya, pengurusan grafik menjadikan pengajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan mudah dipahami. Terdapat beberapa jenis-jenis pengurusan grafik. Okey, yang pertama ialah pengurusan grafik membanding dan membezakan. Okey, ia merupakan satu pendekatan visual yang bertujuan untuk membantu pelajar mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih idea. Okey, penggunaan pengurusan grafik ini bertujuan untuk memproses pembelajaran supaya dapat meningkatkan keupayaan pelajar untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara konsep secara lebih tepat. Ini kerana maklumat yang ditunjukkan secara visual membolehkan pelajar melihat hubung kait antara sesuatu dengan lebih jelas dan berbanding jika hanya dibentangkan secara linear atau teks semata-mata. Okey, dalam contoh dalam konteks bait darjah di mana subjek biologi, guru boleh menggunakan Venn diagram semasa membincangkan topik sel tumbuhan dan sel haiwan. Okey, pelajar akan mengisi ciri-ciri yang unik kepada setiap jenis sel serta ciri-ciri yang dikongsi bersama. Hasilnya, pelajar bukan sahaja memahami kandungan dengan lebih baik, malah dapat mengaitkan maklumat tersebut dengan topik lain seperti fungsi organel dalam sistem kehidupan. Okey, selain itu, guru mendapati bahawa pelajar yang lemah akan lebih tertarik kepada pendekatan visual ini kerana ia memudahkan pemahaman. Manakala pelajar yang cemerlang pula dapat mengembangkan dapatan mereka melalui huraian yang lebih mendalam. Okay. Maka penggunaan grafik untuk membanding dan membezakan bukan sekadar alat bantu, tetapi satu strategi penting dalam membina pemikiran kritis dalam kalangan pelajar menengah. Pengurusan grafik membuat kategori. Okey, pengurusan grafik juga memainkan peranan penting dalam membantu pelajar mengelompokkan maklumat ke dalam kategori tertentu. Melalui alat seperti peta konsep dan carta pokok, pelajar dapat menyusun fakta dan idea secara sistematik, menjadikan proses penggunaan ilmu lebih tersusun dan bermakna. Okay, apabila pelajar menggunakan pengurusan grafik dalam proses membuat kategori, mereka dapat memahami teks dan konsep secara keseluruhan dengan lebih baik kerana mereka terlatih untuk membezakan elemen dan menghubungkannya mengikut kategori logik. Okay, sebagai contohnya di dalam subjek sejarah di peringkat menengah, pelajar yang sedang mempelajari topik punca Perang Dunia Kedua, okay, boleh diminta untuk mengkategorikan faktor-faktor penyumbang kepada 3 aspek utama politik, ekonomi dan sosial. Mereka boleh membina peta konsep yang memaparkan faktor seperti perjanjian Versailles di bawah kategori politik, kemelesetan ekonomi dunia di bawah kategori ekonomi dan kemunculan ideologi ekstrim seperti fasisme di bawah kategori sosial. Okay, aktiviti ini melatih pelajar untuk mengaitkan fakta sejarah dengan punca yang lebih besar dan menjadikan maklumat yang kompleks lebih mudah difahami. Okay. Pengalaman guru menunjukkan bahawa pelajar yang lemah sering bergelut untuk mengenal pasti hubungan antara maklumat tanpa sokongan visual. Okay, jadi penggunaan peta konsep telah membantu pelajar ini mengenal pasti struktur idea dan mengurangkan kekeliruan. Okay. Jadi dalam masa yang sama, pelajar yang lebih mahir akan dapat mengembangkan peta tersebut menjadi huraian yang lengkap dalam bentuk esei ataupun ulasan. Okey, oleh itu penggunaan pengurusan grafik dalam membuat kategori dapat menyumbang secara signifikan terhadap kemahiran pengurusan maklumat dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Pengurusan grafik meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan.
Okey, satu lagi fungsi penting pengurusan grafik dalam pengajaran dan pembelajaran ialah membantu pelajar meneliti bagaimana bahagian-bahagian kecil menyumbang kepada keseluruhan konsep atau struktur. Ini sangat penting dalam subjek yang memerlukan kefahaman menyeluruh, contohnya sastra, sains dan kimia. Dengan menggunakan alat seperti struktur plot, diagram, pelajar dapat menghubungkan setiap komponen kecil kepada konteks yang lebih besar dan bermakna. Okey, kita ambil contoh dalam pelajaran bahasa Melayu, cerpen misalnya, guru boleh membimbing pelajar membina struktur pembinaan plot dengan menandakan bahagian permulaan, konflik, klimaks dan peluraian. Okey, melalui aktiviti ini, pelajar lebih mudah mengenal pasti struktur naratif sesebuah cerita dan memahami bagaimana setiap peristiwa kecil mempengaruhi jalan cerita keseluruhan. Ini juga membantu dalam penulisan ulasan dan rumusan teks. Strategi ini dapat meningkatkan keupayaan pelajar dalam menstrukturkan pemikiran secara logik, tersusun, terutamanya dalam situasi pembelajaran dalam talian yang mencabar dari segi fokus dan pemahaman. Okey, selain itu, guru mendapati pelajar yang lemah lebih cepat memahami topik jika mereka diberi visual yang menunjukkan turutan dan hubung kait. Okey, bagi pelajar yang cemerlang, mereka menggunakan catatan tersebut sebagai asas untuk menjelaskan konsep tambahan. Dalam contohnya subjek biologi, respirasi sel dan keseimbangan tenaga dalam ekosistem. Maka jelaslah bahawa strategi ini bukan sahaja menyokong kefahaman asas tetapi juga menggalakkan pembinaan ilmu yang lebih tinggi dalam kalangan pelajar. Seterusnya, pengurusan grafik jenis meramal kesan dan akibat. Pengurusan grafik jenis ini adalah salah satu kaedah menggunakan gambar rajah atau carta untuk membantu para pelajar memahami hubungan antara sesuatu tindakan dengan akibat yang mungkin akan berlaku. Ini dapat membantu para pelajar untuk membuat keputusan yang lebih baik. Para pelajar boleh menilai kesan baik atau buruk sebelum membuat keputusan. Sebagai contoh seperti mengurus masa belajar atau memilih rakan sebaya. Yang kedua, menggalakkan pemikiran kritikal dan logik. Dengan melihat hubungan sebab dan akibat, para pelajar belajar untuk menganalisis situasi dan berfikir secara mendalam. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah. Grafik ini membolehkan para pelajar mengenal pasti punca masalah dan mencari jalan penyelesaian yang sesuai. Seterusnya, pengurusan grafik jenis membuat dan memeriksa andaian. Pengurusan grafik jenis ini adalah satu teknik yang menggunakan carta atau gambar rajah untuk membantu para pelajar dalam mengenal pasti andaian yang dibuat dalam suatu situasi. Kemudian, menilai sama ada andaian itu betul atau salah, logik ataupun perlu diperbaiki. Ini dapat meningkatkan pemikiran kritikal dalam kalangan pelajar. Ini membantu para pelajar untuk berfikir secara lebih mendalam dan tidak terburu-buru dalam menerima sesuatu maklumat tanpa soal selidik. Yang kedua, dapat membina kemahiran menilai maklumat dalam kalangan pelajar. Grafik ini membantu para pelajar untuk menilai sama ada sesuatu andaian itu berdasarkan fakta, pendapat ataupun hanya prasangka. Dan seterusnya, ini dapat mengelakkan salah faham dan kesilapan. Para pelajar akan dibimbing untuk tidak membuat keputusan atau tanggapan tanpa bukti yang jelas. Para pelajar akan belajar untuk menyimak dahulu sebelum percaya atau bertindak berdasarkan andaian yang tidak disahkan. Pengurusan grafik jenis menerangkan sebab. Pengurusan grafik jenis menerangkan sebab ialah satu bentuk grafik yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat antara satu peristiwa dengan satu peristiwa yang lain. Grafik jenis ini dapat membantu para pelajar untuk memahami mengapa sesuatu itu berlaku, iaitu sebab dia, dan mengapa perkara itu berlaku dan apa akibatnya, iaitu kesannya. Contoh grafik yang biasa digunakan dalam jenis ini termasuklah peta ahli sebab akibat, carta tulang ikan, fishbone diagram, dan juga peta buih berganda iaitu double bubble map. Pengurusan grafik jenis ini dapat membantu pemahaman yang mendalam. Pelajar dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana satu tindakan atau peristiwa itu membawa kepada sesuatu kesan. Yang kedua, menggalakkan pemikiran yang kritis. Para pelajar perlu menganalisis punca-punca yang membawa kepada kesan-kesan tertentu, bukan hanya menghafal fakta. Yang ketiga, menstruktur idea dengan teratur. Grafik ini menyusun maklumat dalam bentuk visual yang mudah diikuti dan diingati. Penggunaan grafik menjana idea. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Kamalul Bahari 2024 menunjukkan bahawa visualisasi grafik boleh mempercepatkan pemahaman maklumat dan membina asas yang kukuh untuk pemahaman yang lebih mendalam. Pelajar boleh mendapat idea terutamanya dalam subjek seperti bahasa Melayu dengan penggunaan dan pengurusan grafik yang baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahawa pengurusan grafik mempunyai keupayaan untuk memberikan idea kepada pelajar seperti membuat peta minda yang menghubungkan konsep utama kepada sub-idea untuk memastikan bahawa konsep atau maklumat tidak bercanggah atau bertentangan. Contohnya dalam penulisan karangan, yang mana pelajar boleh mengaplikasikan kaedah ini untuk menyusun idea yang bernas dan kemas ke dalam komponen karangan seperti pendahuluan, isi dan penutup dengan lebih baik. Hal ini kerana kaedah ini sangat efektif dalam merancang serta mengorganisasikan idea sebelum menulis karangan. Pengurusan grafik dapat menyelesaikan masalah. Yang pertama, penggunaan grafik yang baik dapat memudahkan kefahaman dan memeriahkan proses PDPC semasa berlangsung. Hal ini dikatakan demikian kerana ia tidak terlalu berfokuskan kepada buku teks yang boleh mengakibatkan pelajar merasa bosan dan malas untuk mengikuti proses tersebut. Contohnya, seperti pembelajaran secara grafik, seperti membuat peta minda, carta alir dan graf yang membolehkan para pelajar lebih mudah untuk memahami tentang informasi atau maklumat yang ingin disampaikan oleh guru. Selain itu, penggunaan grafik yang baik juga dapat meningkatkan motivasi kepada pelajar untuk mengikuti aktiviti PDPC. Dengan penggunaan warna dan permainan yang menarik, dapat meningkatkan semangat pelajar untuk belajar. Contohnya, menggunakan gamifikasi dalam meningkatkan kosakata pelajar dalam sesuatu subjek seperti subjek bahasa.
Akhir sekali, penggunaan grafik juga boleh memudahkan guru dalam membuat analisis terhadap prestasi pelajar. Penggunaan grafik seperti graf prestasi memudahkan guru dalam membuat analisis dan pada masa yang sama dapat mencipta idea atau kaedah yang baru untuk menangani masalah dan kelemahan pelajar. Guru juga boleh mempamerkan maklum balas visual kepada pelajar agar mereka tahu di mana terletaknya titik kelemahan mereka. Contohnya, penilaian berbentuk kuis yang mana pelajar dapat melihat graf yang menunjukkan tahap kelemahan mereka di bahagian topik-topik tertentu. Dengan ini, boleh disimpulkan bahawa penggunaan grafik bukan sahaja dapat membantu meningkatkan aktiviti PDPC, namun dapat meningkatkan juga tahap kefahaman pelajar dengan lebih cepat. Kepentingan pengurusan grafik. Yang pertama adalah kepentingan grafik dalam pengajaran, di mana grafik ini dapat membantu penyampaian maklumat secara tersusun dan sistematik, memudahkan pemahaman dan mengingat konsep penting, menjadikan nota kuliah lebih tersusun, ringkas dan mudah diakses. Kedua adalah meningkatkan proses pemikiran pelajar, di mana pelajar dapat melakar idea secara visual yang lebih jelas dan teratur, membantu pelajar berfikir secara kritis, terutama yang kurang mahir. Visualisasi konsep kompleks memudahkan interpretasi dan pemahaman. Yang ketiga adalah meningkatkan prestasi akademik, di mana grafik ini dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar dan kebersahanan guru. Guru lebih cepat dalam penyediaan, pelaksanaan dan penutupan pembelajaran. Pelbagai pendekatan kreatif menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Langkah-langkah penggunaan pengurusan grafik. Yang pertama adalah menentu objektif pembelajaran. Sebagai contohnya, murid dapat mengenal pasti struktur karangan yang lengkap. Tujuan ini akan menjadi asas kepada pemilihan jenis grafik. Yang kedua adalah memilih jenis pengurusan grafik yang sesuai. Contoh grafik adalah peta alih untuk menunjukkan urutan proses, peta pokok untuk klasifikasi atau kategori. Yang ketiga adalah mengenal pasti isi atau maklumat utama. Sebagai contoh, pendahuluan, isi pertama, isi kedua, penutup bagi karangan. Tandakan kata kunci penting. Yang keempat adalah susun maklumat mengikut struktur grafik, di mana isi diatur mengikut bentuk grafik, misalnya dalam bentuk caban bagi peta pokok. Pastikan hubungan antara isi jelas. Yang kelima adalah sediakan atau lukis pengurusan grafik, iaitu menggunakan kertas, perisian seperti Canva dan PowerPoint atau papan tulis. Boleh juga meminta murid melakar sendiri grafik mereka. Yang keenam adalah gunakan grafik dalam aktiviti pembelajaran. Murid meletakkan peta buih berdasarkan isi karangan. Murid berbincang dalam kumpulan menggunakan peta alih untuk merancang esei. Akhir sekali adalah refleksi dan penambahbaikan, di mana menyemak, iaitu adakah murid memahami kandungan dengan lebih jelas, ubah sesuai grafik jika perlu untuk sesi seterusnya. Cadangan penambahbaikan pengurusan grafik. Yang pertama adalah penggunaan perusahaan grafik yang terkini seperti Adobe Creative Cloud, Figma dan juga Canva Pro. Harus dititik beratkan. Perusahaan ini menawarkan pelbagai ciri canggih yang memudahkan kerja kolaboratif dalam pasukan serta meningkatkan kecepatan kebentuk. Seperti contoh saya ambil iaitu Adobe Creative Cloud, iaitu membolehkan perkongsian fail dan kerja dalam masa yang nyata. Manakala Figma pula popular dalam mereka UI kerana keupayaan dalam bentuk kerjasama dalam talian secara serentak. Yang kedua pula adalah standardisasi identiti visual korporat. Setiap organisasi disarankan untuk menyediakan garis panduan grafik atau style panduan ini merangkumi penggunaan logo, warna rasmi dan juga tipografi dan elemen-elemen visual lain agar semudahan promosi tersebut dan komunikasi kekal konsisten. Tiga pula adalah latihan dan pembangunan profesional bagi kaki-kaki yang terlibat dalam pengurusan grafik harus dilaksanakan secara berkala. Mereka grafik perlu sentiasa didedahkan kepada trend-trend terkini, teknik baru serta inovasi dalam dunia reka bentuk. Hal ini bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran teknikal mereka, malah dapat menjana idea yang lebih segar dan kreatif dalam pasal grafik. Keempat adalah pengurusan grafik juga memerlukan sistem pemantauan dan pilihan prestasi yang sistematik. Penerapan petunjuk prestasi utama iaitu KPI seperti kecekapan masa, kualiti reka bentuk dan kepuasan pelanggan dalam dapat membantu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pasukan grafik. Dengan adanya penilaian berkali ini, maka organisasi boleh merancang interpretasi yang lebih tepat bagi meningkatkan mutu kerja grafik tersebut. Ia adalah sistem pengurusan projek iaitu Trello dan Asana. Trello ni adalah alat pengurusan kerja yang fleksibel yang memberi kuasa kepada semua pasukan untuk merancang, mengesan dan menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cara mereka sendiri. Itu juga, Trello dan juga Asana boleh membantu menyusun tugas grafik dengan lebih teratur. Aplikasi ini amatlah membolehkan tugas dipantau secara langsung, mendapatkan keutamaan kerja serta memastikan kolaborasi antara ahli pasukan berjalan dengan lancar. Penerapan elemen grafik dalam proses pengajaran pembelajaran mampu meningkatkan minat serta mendorong pelajar untuk lebih terlibat secara langsung
dalam aktiviti pembelajaran. Kemudian, grafik yang sesuai bukan sahaja dapat membantu belajar menjadi lebih fokus, malah ia juga menjadikan lebih mudah bagi mereka untuk memahami subjek tersebut berbanding menyampaikan maklumat secara teks deskriptif. Dan akhir sekali, pembelajaran di sekolah harus disesuaikan dengan peredaran zaman, iaitu dengan mengaplikasikan segala pembelajaran pada abad ke-21 yang lebih mempan. Guru harus menggunakan segala manfaat dan aplikasi kaedah pengurusan grafik ini dalam sesi pembelajaran di sekolah agar belajar lebih mudah, menarik dan kondusif untuk semua pelajar tersebut.